Apa persamaan antara EcoShop, H&M and Popular Bookstore? Tiga-tiga brand ni walaupun berbeza daripada segi pricing, target market dan juga industri, diorang share satu taktik dalam brand strategi. Dan hampir 62% sales daripada kedai diorang datang daripada taktik ni. Aku akan explain kepada korang pasal taktik ni dan macam mana kita boleh selamatkan diri kita daripada terkena. Nama aku Faiz Razak dan aku seorang brand designer. So bila aku masuk dalam kedai, aku bukan je tengok design signboard ataupun design packaging yang ada dekat dalam kedai tu. Tapi aku tengok juga macam mana brand tu susun kedai untuk influence customer diorang. Tanpa kita sedar, diorang pakai taktik yang aku panggil sebagai the last minute trap. Taktik ni kita boleh gambarkan sebagai the silent salesman. Kita tak sedar dia ni ada, tapi dia buat duit diam-diam. Kita tengok dekat EcoShop, dia pakai taktik ni tapi intensity dia sangat rendah. Barang-barang yang ada dekat kaunter mostly barang-barang yang mudah untuk kita grab, murah dan kita tak fikir panjang pun untuk beli. Mostly barang-barang macam coklat, gula-gula, cikidis. Tapi bila kita masuk H&M, dia dah up sikit intensity dia jadi medium. Barang-barang disusun ikut warna, lighting yang cantik, dan memang kita akan secara tak sengaja pegang item-item ni bila kita on the way pergi ke kaunter. And then Popular Bookstore, this one pakai high intensity. Jalan nak pergi ke kaunter panjang, sempit, ada banyak gila barang-barang dekat situ, mudah untuk kita capai. The last minute trap is designed to take advantage of a very specific moment. Waktu otak kita tengah letih, tengah tunggu something dan tak fokus. Masa ni otak sangat senang untuk dipengaruhi. Design bukan sekadar kita pilih bentuk ataupun warna, tapi macam mana dia boleh provoke behavior customer. Every font, lighting, design, placement, semua ni disusun untuk capai satu objektif. Macam mana nak buat customer beli barang dengan lebih banyak tanpa disuruh. Tapi untuk selamatkan diri daripada the last minute trap, here's a few tricks yang kita boleh cuba. Nombor 1, simpan tangan. Pegang tangan sendiri atau simpan tangan dalam poket masa tengah beratur. Nombor 2, mindset sebelum masuk kedai. Bila masuk kedai, bagi tahu diri siap-siap, aku nak beli barang A, barang B, lepas tu keluar. Bila ada niat yang jelas, kita lebih fokus. Nombor 3, jangan pandang kiri kanan masa tengah beratur. Fokus untuk bayar dan jangan browse barang-barang yang ada dekat rak. Dan nombor 4, jaga perasaan kita. Dua waktu di mana kita mudah untuk dipengaruhi ialah semasa kita tengah letih ataupun lapar. Jadi make sure jangan shopping masa tengah letih ataupun lapar. Brand yang pandai guna the last minute trap boleh buat duit senyap-senyap dengan banyak. Tapi kita sebagai consumer kena sedar dan avoid benda ni dengan buat keputusan kita sendiri. Design boleh manipulate, tapi design juga boleh educate. Dan sebab itulah aku nak share benda ni dekat korang. As a brand designer, I feel everyone should know about this. Kalau korang nak tengok lagi banyak strategi yang brand pakai untuk kawal behavior kita sebagai customer, jangan lupa follow and aku akan explain sebaik yang mungkin. Because branding isn't just what you see, it's how you feel and how you act to it. I'll see you guys next time. Bye.